Orang yang berpendapatan RM1,500 sentiasa akan rasa orang yang berpendapatan RM10,000 lebih kaya. Dan orang yang berpendapatan RM10,000 sebulan sentiasa akan rasa orang yang berpendapatan RM50,000 lebih kaya. Secara matematiknya, siapa yang bergaji besar tentulah dia lebih kaya. Tetapi formula kaya yang sebenar adalah tabungan tambah harta dan tolak hutang. Bermakna untuk membina kekayaan, tuan-puan perlu ada tabungan yang banyak, kumpulkan harta dan langsaikan hutang. Kekayaan bukanlah bergantung kepada besarnya gaji seseorang, tetapi berapa lama dia boleh bertahan tanpa gaji. Dan jika tuan-puan rasa cukup berat untuk membina tabungan sekarang, bermakna anda perlu berfikir bagaimanakah kaedah untuk anda tambahkan tabungan supaya ada duit lebihan untuk simpanan. Pakar keuangan Tuan Azizi Ali berkata, kemahiran yang penting perlu ada sekarang adalah multiple stream of income ataupun MSI. Okey, kita sudah tidak boleh bergantung pada satu punca pendapatan sahaja. Kita perlu belajar untuk dapatkan income kedua, ketiga dan seterusnya. Dan pada masa yang sama, membina tabungan walaupun sedikit. Anda boleh bermula dengan tabungan RM1, kemudian cuba alihkan sebahagian daripada pendapatan untuk tabungan jangka masa pendek. Okey, seperti tabung insurans kereta, tabung raya dan juga tabung untuk anak-anak. Dan keajaiban akan mula berlaku apabila anda mula konsisten menabung dan jangan letakkan alasan untuk mula bertindak. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan dan jemput follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan, insya-Allah.